Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Wan Syafiqah Alia binti Wan Mazwin. Nama saya Nur Farah Wafiqah binti Zakaria. So, hari ini kami akan membentangkan tentang result lab 3 kami. So, ini adalah part A. Part A, kami kena cari VREF dengan Vout. So, VREF kami dapat 4.678. Lepas tu Vout kami dapat 9.358. Tu secara simulation. Kalau calculation kami akan dapat 9.4. Kalau kita tengok nilai VREF kita dia hampir-hampir dengan nilai VZ. Secara teori, nilai VZ ni kalau kita tengok dalam datasheet, nilai dia adalah 4.7 volt. Tetapi kalau kita tengok dalam eksperimen, nilai dia jadi 4.678 macam tu kan. Sebab kata macam ni selalu macam tu lah. Teori dengan lab mesti ada tak sama macam tu. So next kita proceed kepada part B. Untuk graf yang pertama, kita dapat graf macam ni, di mana channel B kita 5.631 volt. Okay, so kita move kepada graf yang kedua, frekuensi dan amplitude sama, cuma kita tukar duty cycle 70. Cycle 70. Okay, kita run. Oops. So kita punya graf macam ni lah untuk graf yang kedua. Channel B kita 11 point, stop 11.368 volt. Okay, kita move ke part C. Okay, so ini part C. Supposedly graf dia tak dapat macam ni. Ni technical error multisim. Sebelum kami buat video dia dapat lain. Macam sepatutnya yang curve tu atas daripada yang square wave tu. Tapi multisim kami macam ada technical error. So dia macam lari sikit. Supposedly nilai dia untuk 30% duty cycle dapat 25.86 volt. Okay, next kita proceed untuk duty cycle 70%. Okay, so ni untuk duty cycle 70%. Supposedly dapat 47.52 volt. So tu je dari kami. Yang untuk part C kami dah letak yang sebetul-betulnya dekat dalam report. Tapi maaf tiba-tiba ada technical error time buat video. So tu je dari kami. Terima kasih. Terima kasih.